Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah negara dibina? Ia sebenarnya macam satu projek pembinaan gergasi yang perlukan satu pelan induk atau blueprint yang betul-betul teliti. Dan hari ini, kita akan bedah siasat pelan induk yang sangat penting ni. Okey, jom kita fikirkan soalan ni. Kalau kita diberi satu kanvas kosong dan diminta untuk bina sebuah negara, dari mana kita nak mula? Apa bahan-bahan asas yang kita perlukan? Ini bukan soalan biasa-biasa, tapi soalan fundamental yang setiap bangsa di dunia pernah hadapi. Dan jawapannya, teras kepada semua binaan ni adalah satu pelan induk. Dalam konteks negara, pelan induk inilah yang kita panggil kedaulatan. Ia bukan sekadar satu perkataan, tapi satu konsep, satu kuasa yang jadi asas kepada pembinaan sebuah negara bangsa. Jadi, apa sebenarnya maksud kedaulatan ni? Senang cerita, ia adalah kuasa paling tinggi yang ada pada sebuah negara merdeka untuk urus tadbir diri sendiri. Maksudnya, tak ada campur tangan dari luar, tak ada orang lain yang boleh bagi arahan. Negara tu sendiri yang tentukan hala tujunya. Yang menariknya, konsep kedaulatan ni bukanlah idea baru atau unik untuk satu-satu bangsa je. Ia macam satu bahasa universal. Dalam bahasa kita, bahasa Melayu, kita sebut daulat. Kalau di tanah Arab, ia dikenali sebagai daulah. Orang Yunani zaman dulu panggil ia supernus, yang bermaksud paling agung atau tertinggi. Dan dalam bahasa Inggeris, ia adalah sovereignty. Namanya mungkin lain-lain, tapi maknanya tetap sama. Kuasa mutlak untuk memerintah. Baik, kalau kedaulatan tu kita ibaratkan sebagai pelan induk, setiap pelan induk yang mantap mestilah ada tiang-tiang atau tonggak yang kukuh kan? Jadi, jom kita tengok 4 tonggak utama yang diperlukan untuk membina sebuah negara yang berdaulat. Tonggak yang pertama, yang paling asas sekali, mestilah ada sebuah kerajaan yang berfungsi. Cuba bayangkan kalau tak ada kerajaan. Negara boleh jadi huru-hara. Kerajaan ini bertindak macam pengurus projek lah. Tugasnya pastikan politik stabil, negara aman dan ekonomi berjalan lancar. Tonggak yang kedua ialah sempadan yang jelas. Ini bukan setakat garisan atas peta je tau. Ia adalah penanda fizikal kawasan mana kuasa kerajaan tu terpakai. Dan yang paling penting, sempadan ni mesti diiktiraf oleh jiran-jiran kita dan komuniti antarabangsa. Selalunya melalui badan dunia macam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Seterusnya, tonggak ketiga, sistem perundangan. Anggap je ini macam buku peraturan untuk negara kita. Dengan adanya perlembagaan dan undang-undang, barulah keadilan dapat ditegakkan, hak-hak rakyat dilindungi dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang teratur dan aman. Dan akhir sekali, tonggak keempat yang paling penting, iaitu rakyat. Ya, kita semua. Sebuah negara tanpa rakyat hanyalah sebidang tanah yang kosong. Rakyatlah yang sebenarnya membentuk sebuah negara. Kita terikat dengan undang-undang yang sama dan berkongsi satu identiti kebangsaan yang menyatukan kita semua. Okey, sekarang kita dah faham apa itu kedaulatan dan 4 tonggaknya. Tapi soalan yang lebih besar ialah, kenapa semua ni penting sangat? Apa untungnya, apa faedah sebenar untuk kita sebagai rakyat biasa bila negara kita ni berdaulat? Faedahnya sangat besar. Bila negara berdaulat, ia membolehkan pentadbiran berjalan dengan lancar tanpa diganggu kuasa asing. Ia juga bermakna kerajaan bebas untuk buat dasar-dasar ekonomi yang boleh tingkatkan taraf hidup kita semua. Dari segi sosial pula, ia membolehkan kita pupuk perpanduan melalui pendidikan dan budaya kita sendiri. Dan di peringkat antarabangsa, ia memberi kita status yang sama rata dengan negara lain untuk bekerjasama dan berunding. Perdana Menteri pertama kita, almarhum Tunku Abdul Rahman, pernah merumuskannya dengan sangat baik. Kata-kata beliau ni mengingatkan kita yang kedaulatan ni bukan pasal kuasa semata-mata. Tujuan utamanya adalah untuk kebebasan, keadilan dan yang paling penting sekali, kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Macam mana-mana bangunan hebat sekalipun, ia tak akan kekal kukuh kalau tak dijaga kan? Blueprint masa pembinaan tu penting, tapi penjagaan berterusan tu lagi penting. Sama jugalah dengan kedaulatan. Ia bukan sesuatu yang kita bina sekali, lepas tu kita boleh biarkan. Ia satu tanggungjawab yang berterusan. Dan tanggungjawab ini adalah satu perkongsian. Ia adalah kerja berpasukan antara kerajaan dan rakyat. Kerajaan main peranan dia, tadbir negara dengan cekap, pastikan tiada rasuah dan buat dasar yang adil untuk semua. Di pihak kita sebagai rakyat pula, peranan kita adalah untuk taat setia pada negara, patuh pada undang-undang dan amalkan sikap bekerjasama serta bertoleransi. Ia adalah hubungan dua hala yang saling memerlukan. Jadi, secara praktikalnya, macam mana kita nak buat semua ni? Ia boleh diringkaskan kepada 4 langkah utama. Pertama, wujudkan kestabilan politik dan ekonomi yang kukuh. Kedua, jaga dan kekalkan perpaduan nasional sebab inilah teras kekuatan kita.
Ketiga, sentiasa pupuk semangat patriotisme atau cintakan negara dalam diri kita. Dan keempat, pastikan pertahanan negara kita sentiasa kuat dan bersedia. Dan akhirnya, semuanya berbalik kepada satu perkara. Seperti yang pernah dititakkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, kekuatan sebenar kedaulatan sebuah negara itu bukan pada tentera atau ekonominya sahaja, tetapi ia bergantung pada rakyatnya yang bersatu padu. Perpaduan kitalah benteng pertahanan yang paling ampuh. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Dulu, mungkin ancaman kepada kedaulatan ni datang dalam bentuk fizikal, macam pencerobohan tentera. Tapi hari ini, dalam dunia digital tanpa sempadan, di mana maklumat dan pengaruh luar boleh masuk dalam sekelip mata, apa sebenarnya makna melindungi kedaulatan kita? Adakah pelan induk kita masih relevan atau perlukah kita tafsirkan semula mengikut peredaran zaman? Fikir-fikirkanlah.